Kan selalu saya cakap dalam trading ni, dia always datang pembentukan cara trading yang betul, dia always datang pada konsep dipanggil one good setup. One good setup tu, dia bukan semata-mata ialah satu cara trading je sebenarnya. Dia melibatkan beberapa komponen penting. Komponen pertama, iaitu dipanggil proven trading plan. Okey, proven trading plan. Dan biasanya trading plan kita memang basis guna H1, H4 lah. Sama arah. Dan dalam tu yang mechanical kita buat. Maksudnya, kita masuk TP, kita masuk entry, kita masuk exit stop loss ataupun macam mana nak defensif. Dipanggil one good setup dalam bentuk one proven trading game plan. Okey, dalam konteks kita ialah one proven trading plan tu sendiri. Jadi game plan trading tu guna satu benda tu. Yang kedua, iaitu yang most important juga, iaitu dipanggil low risk money management. Low risk money management ni macam mana tahu? Low risk money management ni maksudnya iaitu kebolehupayaan untuk menggunakan modal paling besar dengan money management paling sikit. Okey, sebagai contoh, boleh guna $10,000 lot size 0.01. Tu maksudnya. Tapi bila macam tu dia jadi return ratio tu tak banyak. Sebab tu kita biasanya fokuskan kepada bare minimum ataupun dipanggil ialah standardized untuk money management $1,000 0.01. Jadi fokus utama ialah $1,000 0.01 dan bukan fokus utama iaitu untuk make money kat situ. Kita nak ada ability untuk bina performance 1%, 3%, 5%, 7%, 10% macam tu. Itu yang dinamakan sebagai low risk money management. Dan yang ketiga, most important, yang ni mungkin saya patut elaborate sikit, dipanggil mindset. Apa mindset dia? Mindset pertama, biasanya kita akan tanya objektif. Apakah objektif trading? Apakah objektif saya trading? Kalau objektif trading tu more on pada iaitu reward, itu biasanya akan bagi emotion disorientation. Maksudnya kita akan ada keputusan tu, kita buat tu based on greediness, based on reward. Jadi rather than reward, kan kita nak gunakan sebagai risk. Dia mesti risk driven. Adakah aku reward driven ataupun risk driven? Risk driven maksudnya kalau aku masuk ni, kalau aku loss nak buat apa, nak keluar ke mana? Kalau aku profit ni aku patut hold ke tak? Kalau you misalnya tanya aku patut hold lagi, itu dah reward driven. Tu contohnya. Unless you memang ada trading plan lah. Okay. So dalam kes ni, iaitu kena clear dari segi angle macam mana you be able untuk work on benda ni secara sistematik. Dan selepas kita tanya objektif kita kena set expectation. Expectation ni lah yang orang marah saya, kau takkan 5%, 10%. Expectation ni dia kena realistik, dia bukan fantasi ataupun unrealistic. Contohnya ialah ada $100 nak buat $1,000, $100 buat $10,000. Come on guys. Kita tengok dari segi benchmarking dalam dunia kan. Berapa persen? Benchmarking dalam dunia ni average dalam conventional punya return ialah biasanya 8%, 5-8%. Dan kalau kita tengok yang performing jenis growth punya capital macam mungkin saham, bull rally dan sebagainya, dia akan bagi around 30% biasanya, 30-50%. Rare case ada bagi 1%. Tapi kalau lebih daripada tu lagi rare. Jadi maksudnya ialah expectation tu kena tengok reality ke tak reality, realistic tak realistic. Tu cerita dia. Dan yang seterusnya ialah more pada acceptance. Acceptance ni penting. Satulah kena accept market ni always 50-50. Market ni sebenarnya bukannya macam confirm dapat ke sebagainya. So kena ada ability untuk clear yang sebenarnya market ni always 50-50. Walaupun contoh gaya trading saya biasanya alhamdulillah memang range tu tinggi. Maksudnya lebih kurang dalam biasanya probability kita ialah 70-100, 80-100 macam 70-80% memang winning rate. Tetapi always kena ada anggapan yang market always 50-50 pasal ini akan bawa kepada kita punya dipanggil risk driven mindset. Balik pada yang pertama tadi lah. Dan seterusnya ialah acceptance apa? Accept loss. Loss ni tak boleh buat apa. Loss ni confirm. Kan? Kalau tak boleh loss, tak boleh apa. Dia macam niaga lah. Ada hari klien ramai, ada hari klien sikit, ada hari customer ramai, customer sikit. Alright? So, jumpa lagi. Harap faham macam mana cara kita guna one good setup dalam bentuk trading plan, metodologi, dalam bentuk money management dan juga ialah mindset. Alright? Jumpa lagi guys.